Dunia tak peduli kalau kau malas, dunia ni tak akan tunggu kau. Dunia ni tak akan tunggu kau ready. Tiada siapa kisah kau tak buat apa-apa, hidup kau tetap kosong. Dunia ni bergerak dan hanya yang laju akan menang. Orang yang malas akan tinggal di belakang, dilupakan jadi beban. Siapa? Tiada siapa akan tolong orang yang tak tolong diri sendiri. Kau tahu apa lagi? Kemiskinan itu pedih. Makan Maggi hari-hari. Kereta buruk, rumah sempit. Kau rasa itu nasib? Bukan. Itu pilihan. Apa nasihat untuk si pemalas? Dengar sini. Kalau kau suka berlengah, lupakan kejayaan. Jangan buang masa dengan alasan penatlah, nanti dululah, esok mulalah. Sebenarnya, setiap kali kau tangguh, kau sedang melangkah ke belakang. Orang yang berjaya tak tunggu mood. Dia buat walaupun malas, walaupun letih dan kau masih golek atas katil. Scroll TikTok macam hidup kau akan berubah sendiri. Beritahu aku, kau nak apa sebenarnya dalam hidup? Sebab perangai kau tu takkan bawa kau ke puncak. Dia cuma bawa kau kekal di bawah tempat orang lemah. Media sosial bukan jalan keluar. Kau tahu kereta mewah, rumah besar, lifestyle orang berjaya dan kau rasa inspired. Lepas tu apa? Kau sambung Netflix, sambung game, sambung tidur. Kejayaan orang lain bukan tangga untuk kau panjat. Itu cuma reminder betapa jauhnya kau ketinggalan. Kau tak akan berjaya dengan tengok. Kau hanya berjaya kalau kau buat. Dan satu benda kau kena faham. Dunia tak peduli kalau kau malas, dunia ni tak akan tunggu kau. Dunia ni tak akan tunggu kau ready. Tiada siapa kisah kau tak buat apa-apa, hidup kau tetap kosong. Dunia ni bergerak dan hanya yang laju akan menang. Orang yang malas akan tinggal di belakang, dilupakan jadi beban. Siapa? Tiada siapa akan tolong orang yang tak tolong diri sendiri. Kau tahu apa lagi? Kemiskinan itu pedih. Makan Maggi hari-hari. Kereta buruk, rumah sempit. Kau rasa itu nasib? Bukan. Itu pilihan. Bila kau pilih untuk malas, kau setuju dengan kesesaraan itu. Kau ada 24 jam macam semua orang. Tapi, kau gunakan untuk game dan tidur. Jadi jangan merungut, kau sendiri yang pilih hidup kau miskin. Dalam dunia ni, cuma dua jenis manusia. Orang yang bagi arahan dan orang yang ikut arahan. Kau tak usaha, kau tak nak usaha. Kau tak ambil risiko. Kau tak nak keluar daripada zon selesa. Bagus. Dunia perlukan orang untuk cuci kereta, angkat barang, kerja overtime demi gaji minimum. Bukan semua orang layak jadi bos. Hanya yang berani usaha akan naik. Yang lain jadi alat dalam sistem orang lain. Mungkin itu saja tahap kau. Jadi berhenti tipu diri sendiri. Kalau kau betul-betul ingin nak berjaya, berhenti beri alasan. Berhenti beri alasan. Dunia ini keras. Kejayaan bukan untuk orang lembik. Bangun. Buat kerja. Henti perangai berlengah tu. Kalau kau tak nak hidup susah sampai mati, kalau kau nak jadi raja atau kekal jadi budak suruhan, pilihan tu ada di tangan kau sendiri. Itu adalah pilihan. Aku ulang sekali lagi. Pilihan tu ada di tangan kau sekarang.